Mari kita rungkai misteri Otzi, lelaki purba yang ditemui di puncak pergunungan Alps Ötztal. Pada tahun 1991, dua pendaki menemui tubuh manusia dari zaman Neolitik yang masih utuh, terpelihara sempurna oleh suhu glasier yang sangat ekstrim. Dikenali sebagai Otzi, dia hidup sekitar 5,300 tahun yang lalu. Keadaan glasier yang stabil telah melindungi tisu lembut, kulit, malah organ dalamannya daripada mereput. Dia memakai jubah yang diperbuat daripada kulit kambing dan kasut kalis air yang diisi dengan rumput kering untuk mengekalkan suhu badan yang panas. Otzi juga membawa kapak tembaganya yang membuktikan bahawa manusia zaman itu sudah mahir dalam metalurgi, jauh lebih awal daripada apa yang pernah disangkakan oleh ahli sejarah. Di dalam begnya, saintis menemui busur panah dan bekas menyimpan bara api. Setiap barangan yang dibawa menceritakan kisah kelangsungan hidup yang sangat mencabar di kawasan pergunungan yang sangat berbahaya. Melalui ujian DNA, hidangan terakhirnya adalah daging kambing gurun dan bijirin gandum purba hanya beberapa jam sebelum mati. Analisis kesihatan menunjukkan Otzi menderita sakit sendi dan jangkitan parasit. Namun, apa yang paling mengejutkan adalah 61 tatu di badannya yang dipercayai berfungsi sebagai rawatan akupangtur kuno yang sangat unik. Namun, kematiannya bukan disebabkan oleh faktor usia atau penyakit. Imbasan X-ray menemui sebutir mata anak panah yang tertancap pada bahu kirinya, menandakan dia telah diserang hendap dari arah belakang. Ada kisan darah pada senjatanya yang menunjukkan Otzi sempat melawan. Dia mungkin melarikan diri ke puncak gunung sambil menanggung kesakitan yang amat dahsyat sebelum rebah di tengah-tengah ribut salji. Siapakah musuhnya? Misteri ini kekal menjadi tanda tanya besar sehingga hari ini. Kini, Otzi ditempatkan di Muzium Arkeologi South Tyrol dalam bilik sejuk khas.